akhir nanti. Jadi kolam renang akan bertukar acara untuk 400 meter gaya bebas lelaki. Jadi ini juga adalah acara tumpuan ramai, khususnya bagi perenang-perenang dari Australia yang merupakan podium bertahan, bukan lagi juara bertahan, kerana mereka memenangi emas, perak dan gangsa untuk edisi lalu. Untuk acara ini, di hit yang kedua kita akan berikan tumpuan untuk Tan Kai Zin dari negara kita yang akan berenang di lorong yang kedua. Ini adalah 3 peserta sahaja untuk saringan yang pertama ini, yang membabitkan Will Sellers dari Cayman Islands, Kajol Mia dari Bangladesh berada di lorong yang keempat. Sementara dari St. Helena, William Caswell yang akan berenang di lorong yang ke-5. Jadi mereka sudah pun berlepas untuk 50 meter yang pertama, 400 meter gaya bebas lelaki peringkat saringan ini. Kita akan berikan tumpuan selepas ini 2 saringan seterusnya yang membabitkan perenang-perenang negara kita. The final and semi-finals for the 400 freestyle. So top 8 from all 4 heats from the press, Steve tonight. So big day to come. Sedang didahului oleh Kazomia dari Bangladesh untuk menamatkan 50 meter yang pertama. In lane number 3 from the Cayman Islands. Support from the Cayman Islands. Here in Toll Cross. Bangladesh are represented by Kajol Mia in that middle lane, and he leads through on the 100 mark. William Caswell from St. Helena. Support for St. Helena in the house, that's good to hear. Kita perhatikan kedudukan perenang dari Bangladesh ini. Apa yang penting ada catatan masa yang terbaik untuk mencari 16 kedudukan terbaik untuk acara renang 400 meter ini. Semalam kuartet renang lelaki negara berada di kedudukan ke-7 dalam acara 4 kali 100 meter gaya bebas. Jadi apakah perenang dari Bangladesh Kajol Mia berjaya untuk mengekalkan stamina-nya di acara yang sudah pasti memerlukan daya tahan yang tinggi untuk menghabiskan 400 meter ini. 200 meter yang pertama 2 minit 04.04. Bagi peminat penasukan renang, pastinya memberikan tumpuan di Toll Cross International Swimming Centre ini. Menyaksikan banyak acara yang berlangsung hari ini. So this is the big moment for them. So give them as much encouragement as you can. They will take it out. Di sebelah Kajol Mia adalah perenang yang berada di lorong yang ketiga. Kerana hanya ada 3 lane saja memberikan 3 peserta. Will Sellers dari Cayman. Jadi selesai 300 meter. Mereka menuju ke 100 meter yang terakhir. Masih lagi Kajol berada di depan ketika ini. Sementara itu perenang dari St. Helena, William Caswell agak jauh ketinggalan.
semakin berkeyakinan untuk menuju ke 350 meter. Sebelum berpusing ke 50 meter yang terakhir, Will Sellers cuba untuk merapatkan kedudukan ketika ini. Tiga 4-3-5-1 yang dilakukan pada 350 meter untuk perenang dari Bangladesh ini menamatkan perlumbaan untuk saringan yang pertama bagi 400 meter gaya bebas lelaki ini. Semakin jauh dia meninggalkan Sellers dari Kepulauan Cayman. Nantikan catatan masa secara rasminya yang dilakukan oleh Kajol Mia, 4 minit 1469. Apapun secara rasminya kita akan nantikan, kerana catatan masa itulah sebenarnya akan menentukan perenang-perenang bagi mara ke peringkat seterusnya. Caswell dari St. Helena juga diberikan tepukan gemuruh oleh para penonton di Trail Cross ini. Semangatnya untuk menghabiskan perlombaan ini. Baik, tumpuan kita selepas ini yang membabitkan perenang dari negara kita. Tan Kai Jin akan turun beraksi selepas ini. Perenang muda yang baru saja berusia 21 tahun yang membabitkan 8 perenang untuk saringan yang kedua. Jadi 4 minit 1469 yang dilakukan oleh Kajol dari Bangladesh. Apakah catatan itu cukup untuk meletakkan dirinya sebaris dengan 16 peserta lain? Kita perhatikan di lorong yang kedua tumpuan untuk Tan. Sementara di lorong yang kelima adalah Conor McDonald dari Cayman Island. Di lorong keempat adalah perenang dari Jersey, Terry Samuel. Jadi mereka menuju ke 50 meter yang pertama. Tan Kai Jin agak baik permulaannya. Dia berada di lorong yang kedua. Ketika ini sedang berada di depan, saya percaya. Tan sedang mendali perlombaan untuk 50 meter yang pertama ini. Satu renangan yang baik oleh perenang muda negara kita. Sampai di lorong yang keempat, Terry Samuel juga berada dalam keadaan yang baik untuk terus menyaingi Tan Kai Jin. Kita perhatikan kedudukan di lorong yang kedua dan di lorong yang keempat. Masih lagi perenang negara kita, Tan Kai Jin berada di depan untuk mendalui 100 meter yang pertama, 55.57. Dia diberikan saingan oleh Samuel Sterry dari Jersey yang berada di lorong yang keempat. 300 meter lagi. Perlu kekal dengan stamina yang baik. Jauh Tan ketika ini sedang meninggalkan ataupun dua perenang di antara Samuel dan juga Tan Kai Jin sedang meninggalkan peserta-peserta lain untuk menamatkan 200 meter selepas ini. Separuh perlombaan. Semakin baik nampaknya renangan yang dilakukan oleh Tan Kai Jin. Ketika ini dia masih lagi berada di depan. Semakin jauh meninggalkan lain-lain perenang. Dua perenang di lorong yang kedua dan keempat. Dari negara kita, Tan Kai Jin, dan juga dari Jersey, Samuel Sterry, untuk menuju ke 250 meter. Masih lagi Tan Kai Jin di depan. Saingan cuma datang daripada Samuel dari Jersey di lorong yang keempat. Kerana kita lihat perenang-perenang lain, Cayman Island oleh Conor McDonald agak jauh. Jadi masih lagi mengekalkan kedudukannya ketika ini. Cuma yang penting adalah konsistensi untuk mencatatkan masa yang baik.
bagi Tan serta seorang lagi perdana negara kita iaitu Kyo Hoyan. Dia akan turun selepas ini dalam saringan yang ketiga. Dia akan berenang di lorong yang ke-6. Apapun kita akan berikan tumpuan untuk 100 meter yang terakhir. Apakah akan menjadi milik Tan Kai-Jin dari negara kita? Dia semakin berkeyakinan nampaknya, kewakannya juga menunjukkan peningkatan untuk mengatasi Samuel Sterry dari Jersey untuk menghampiri 350 meter. Dan perenang dari negara kita sedang berada di depan ketika ini. Jelas sekali agak jauh dia meninggalkan lain-lain peserta kecuali Samuel Sterry dari Jersey. Jadi tinggal lagi konsistennya untuk meneruskan kewakan bagi memenangi perlumbaan peringkat saringan yang kedua ini. Dan Kai-Jin untuk mengatasi 7 pelumba lain bagi memenangi saringan yang kedua ini. Di tempat yang kedua adalah Samuel Sterry dari Jersey, sementara Conor McDonald di lorong yang kelima baru saja sampai, berada di tempat yang ketiga. Tahniah untuk Tan Kai-Jin untuk memenangi hit yang kedua ini dalam acara 400 meter gaya bebas lelaki. Tidak ada masalah nampaknya untuk beliau. Tinggal lagi kita nantikan berapakah catatan masa yang bisa dilakukan oleh Tan untuk mengatasi lain-lain perenang. 3 minit 57.54 jaya dilakukan oleh Tan Kai-Jin menyelesaikan perlumbaan untuk saringan yang kedua, sambil kita akan menantikan seorang lagi peserta negara kita, Kyo Hoyan, yang akan turun selepas ini dalam saringan yang ketiga. Ada 8 peserta kesemuanya untuk saringan yang ketiga. Jendela keputusannya 3 minit 57.54 yang dilakukan oleh Tan Kai-Jin. Dia merupakan satu-satunya peserta yang melakukan catatan bawah 3 minit dalam hit yang kedua ini. Sambil kita akan berikan tumpuan, ada 2 lagi saringan bagi acara 400 meter gaya bebas lelaki ini. Australia sudah pastinya merupakan pilihan melalui Elia Winnington dan juga Benjamin Godmans. Elia Winnington pemenang pinggan emas edisi lalu. Dia sudah pastinya merupakan peserta pilihan yang berenang di lorong yang keempat. Sambil itu Kyo Hoyan di lorong yang keenam. 2 peserta dari Australia, Benjamin Godmans dan juga Elia Winnington di lorong yang keempat dan kelima. Winnington sedang mendahului, sambil itu Kyo Hoyan juga tidak jauh ketinggalan. Kita perhatikan juga kedudukan perenang dari Island Utara, Daniel Wiffen. Di lorong yang keempat, juara bertahan masih lagi berada di depan ketika ini untuk menamatkan 100 meter yang pertama. Kita perhatikan lorong keempat, lorong ketiga, lorong yang kelima. Sementara itu Kyo Hoyan agak ketinggalan sedikit. Kita perhatikan bagaimana corak renangan yang cukup konsisten yang dipamerkan oleh Winnington. Di sebelahnya adalah Daniel Wiffen dari Island Utara, juga tidak mahu membiarkan Elia Winnington jauh meninggalkannya, memberikan persaingan yang cukup menarik. Selain daripada 2 perenang dari Australia, iaitu Benjamin Godmans dan juga Elia Winnington yang menangi pinggan emas edisi lalu. Australia mendominasi pinggan emas, perak dan gangsa secara sukan Commonwealth 400 meter ini 2022 melalui Winnington, Samuel Shott dan juga Mike Houghton.
Jadi kita akan saksikan di mana kedudukan perenang negara kita, Kieu Hoyan yang berenang di lorong yang ke-6. Sambil tumpuan kamera terus diberikan kepada 3 kedudukan teratas ini. 2 dari Australia, 1 dari Northern Ireland. Saya kira di kedudukan yang ke-5 atau ke-6 ketika ini. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kedudukan ke-5 ketika ini daripada perenang negara kita, Kieu Hoyan. Apa yang penting adalah catatan masanya yang akan menentukan apakah dilayak atau tidak. Sambil itu kita perhatikan Daniel Wiffen juga sedang memberikan persaingan pada Wellington untuk menuju 300 meter yang terakhir. Renang dari Island Utara ini, dia menyimpan tenaganya untuk memberikan cabaran. Agak menarik perlombaan ini nampaknya, yang membabitkan 3 pelumba di lorong yang ketiga, keempat dan kelima menuju ke 100 meter yang terakhir. Daniel Wiffen sedang berada di depan, sedikit mengatasi Elia Wellington ketika ini untuk menuju ke 50 meter yang terakhir. Kita perhatikan kedudukan 1, 2, 3. Apakah Australia melalui 2 perenangnya berjaya memintas Daniel menuju ke kedudukan ataupun penamat ini? Begitu sengit, begitu juga dengan Benjamin Gorman. Cuba untuk mengatasi Daniel menuju ke penamat. Benjamin Gorman nampaknya mengatasi rakan senegaranya Elia Wellington. Benjamin di lorong yang kelima berjaya akhirnya mengatasi Daniel Wiffen dan juga rakan senegaranya Elia Wellington. Begitu menarik, begitu sengit. Sambil itu Kieu Hoyan berada di kedudukan kelima. Perenang negara kita 3 minit 46.47. Jadi apakah catatan di bawah 4 minit berjaya dilakukan oleh Hoyan? Akan kita tunggu selepas ini. Apakah dia berjaya untuk mengatasi khususnya perlombaan yang cukup menarik yang dipamerkan oleh 3 perenang ini. 2 dari Australia, 1 dari Island Utara. Sampai ke penghujung 50 ataupun 20 meter yang terakhir, barulah kita nampak di sini Benjamin Gorman mempertingkatkan pecutannya untuk mengatasi Elia Wellington. Jadi 3 minit 54.23 yang dilakukan oleh Kieu Hoyan, perenang dari negara kita, yang berjaya menduduki tempat kelima dalam acara ini.